Kes di Bali ni bukan baru, tapi dah banyak kali berlaku, bahkan di Thailand juga semakin parah. Di Malaysia, kita masih lagi selamat kerana jumlah mereka taklah begitu beramai dan sebelum ianya benar-benar berlaku, kita kena bertindak dari sekarang. Hampa semua kena faham satu perkara, pelancong dari tanah Arab, Eropah dan Amerika Syarikat kadang-kadang taklah seperti Rohingya kerana golongan ni terpelajar, bersikap mendominasi dan kadang-kadang lebih agresif. Realitinya, walaupun jumlah pelarian Rohingya ratusan ribu, namun kita tetap mampu mengawal mereka dan mereka tidak ke tahap mendiskriminasi orang tempatan. Sebaliknya, mereka lebih takutkan kita. Tetapi kalau warga asing dari Eropah, Amerika dan Arab ni mendominasi sesebuah kawasan, walaupun mereka dalam jumlah yang kecil, maka mereka akanlah mula menjalankan aktiviti-aktiviti yang hanya menumpukan pada golongan mereka sahaja. Dan mereka berani menolak penyertaan orang tempatan. Guys, kita dah tengok tempat-tempat lain ya. Mereka lantang dan berani. Ini bukan fitnah tapi adalah realiti yang sedang berlaku. Oleh disebabkan itu, kerajaan kena pecahkan dominasi mereka di kawasan-kawasan tertentu. Pastikan warga tempatan majoriti dan yang penting semua aktiviti mereka jalankan wajib ada orang tempatan juga. NGO dan penganjuran program warga asing ni semua wajib melibatkan warga tempatan. Guys, cara ini dapat memastikan warga asing terus bercampur dengan warga tempatan dan boleh dikatakan sikap diskriminasi tidak akan berlaku. Jadi jangan terlalu memburu keuntungan dari sektor pelancongan sampailah anak bangsa sendiri dianaktirikan.